Tindakan seorang mahasiswa sebuah universiti tempatan menghendap rakas kampusnya selama 3 bulan membawa padah apabila diberkas polis di sekitar Seksyen 7 Shah Alam malam tadi. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Sarudin Samah berkata, suspek berusia lingkungan 20-an itu ditahan sekitar jam 8.30 malam selepas 5 jam mangsa membuat laporan. Beliau berkata pihaknya menerima laporan polis daripada mangsa berusia 22 tahun sekitar jam 3.55 petang semalam. Mangsa yang juga penuntut universiti mendakwa telah diganggu dan dikori berkali-kali oleh lelaki sama sejak April lalu sehingga kini. Tambahnya, suspek dikatakan mengganggu dan mengekorinya ketika berada di tempat pengajian serta di kawasan rumah. Sarudin berkata suspek kini direman sehari dan semakan mendapati dia tidak mempunyai sebarang rekod jenayah serta negatif penggunaan dada. Berikut itu, kes disiasat mengikut Seksyen 507A Kanun Kesesaan iaitu kesalahan perbuatan menghendap yang dilakukan secara berulang kali. Terdahulu tular rakaman kamera lita tertutup CCTV memaparkan lelaki itu berada di depan rumah mangsa dan mencium kasut berdekatan pintu pagar terbabit.